Mari kita kenali negarawan negara kita. Negara kita telah mencapai kemerdekaan hampir 64 tahun lamanya dan negara kita telah mempunyai seramai 8 orang Perdana Menteri. Kamu boleh tengok dan lihat pada slide yang cikgu kongsikan ini. Okey, baiklah murid. Negara kita merupakan sebuah negara yang aman damai di mana pembangunannya sungguh pesat. Kamu boleh tengok berdasarkan gambar yang cikgu kongsikan ini. Negara kita mempunyai bangunan pencakar langit dan mempunyai bendera yang megah berdiri. Negara kita juga mempunyai kekuatan dari segi pertahanan seperti askar dan juga polis yang menjaga keamanan negara. Pada hari ini, cikgu mahu kita bersama-sama membuat ataupun membina sebuah karangan Saya Anak Malaysia berdasarkan bahan rangsangan pada buku teks 107. Okey, pertamanya cikgu ingin jelaskan bahawa karangan kita seperti biasa mempunyai 6 perenggan. Karangan yang baik ada 6 perenggan. Okey, jom sama-sama kita lihat pendahuluan yang telah cikgu bina. Saya Anak Malaysia. Negara kita, Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan ke-64 pada 31 Ogos ini. Sejak kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara kita kekal aman dan damai. Tema Hari Kemerdekaan tahun ini ialah Malaysia Prihatin yang amat bersesuaian dengan pandemik COVID-19 yang telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada kita semua. Okey, yang ni pendahuluan. Pendahuluan, kalau kamu perhatikan dan kalau kamu ingat, cara penulisannya adalah rapat ke tepi garis buku kamu. Tak ada jarak 2 jari dari buku garis buku kamu kan negara ni. Ni pendahuluan. Okey. Seterusnya, perenggan kedua, isi pertama. Yang ni kita masuk isi yang pertama. Okey, saya Anak Malaysia. Sebagai anak Malaysia, apakah cara yang terbaik untuk kita menyatakan perasaan, kasih dan sayang kita terhadap negara? Okey, jom sama-sama kita bina perenggan kedua. Terdapat beberapa cara untuk kita menunjukkan rasa kasih dan sayang terhadap negara. Bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan, kita boleh sentiasa memastikan jalur gemilang bersaiz mini diletakkan pada papan pemuka kereta. Pada kereta kita lah. Okey, sementara bendera kebangsaan yang bersaiz penuh berkibaran tinggi di perkarangan rumah semasa bulan kemerdekaan. Okey, bendera bendera saiz mini dan bendera saiz besar.
Okey, perenggan yang ketiga, isi kedua. Kita kira dari isi pertama lah kan. Okey, seterusnya penggunaan penanda wacana yang bertujuan untuk menyatakan perkaitan isi. Okey, seterusnya, dekat sini koma cikgu lupa. Kamu tulis dekat sini koma. Okey, seterusnya kita juga perlu menghargai jasa-jasa tokoh negarawan negara bermula dengan Perdana Menteri yang pertama, iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang juga dikenali bapa kemerdekaan. Gambar yang cikgu kongsikan tadi. Nanti kamu tengoklah. Yang inilah yang melaungkan perkataan merdeka, merdeka. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Perdana Menteri yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Husin yang juga merupakan bapa kepada Datuk Seri Najib kan, dengan gelaran Bapa Pembangunan. Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein On, juga ada gelaran dia, Bapa Perpaduan. Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, dikenali sebagai Bapa Pemodenan. Perdana Menteri yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, dikenali Bapa Pembangunan Islam. Perdana Menteri yang keenam, Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Bapa Transformasi. Dan Datuk Seri Muhyiddin Yassin dikenali sebagai Abah yang menjaga kebajikan rakyat, terutama pada musim COVID-19. Okey, kamu lihatlah perenggan ketiga, isi kedua ni. Okey, seterusnya perenggan keempat, isi ketiga. Okey, kita guna penanda wacana selain itu. Okey, kamu koma lah dekat sini. Selain itu, koma, kamu tambah koma dekat sini. Kita perlu memupuk semangat saling hormat, menghormati kepelbagaian kaum dan perbezaan agama, hidup bersama-sama, saling melengkapi antara. Okey, yang ni pun antara Cikgu Saleha. Satu sama lain. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat majmuk kita bersatu hati, hidup dengan satu tujuan dan hasrat yang sama. Maksudnya kita kena saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Terutama kita kan yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey, perenggan ketiga, isi yang keempat. Okey, isi yang akhirlah. Cara kita menunjukkan kasih sayang kita kepada negara. Okey, sebagai seorang murid, cikgu ambil kan fokus kepada kamu. Akhir sekali, sebagai seorang murid yang masih di bangku sekolah, perlu menunjukkan semangat cinta akan negara atau semangat kemerdekaan dengan belajar bersungguh-sungguh. Murid perlu sentiasa menanam keazaman untuk terus berjaya dan suatu masa nanti menjadi harta yang paling bernilai kepada negara. Okey, isinya dekat mana? Isinya ni. Belajar bersungguh-sungguh. Okey, ni cikgu dah buat isi huraian dan contoh. Okey, penutup. Kesimpulannya,
Sebagai rakyat yang cintakan negara kita perlu sentiasa berbangga terhadap pencapaian negara kita. Ini kerana kita semua anak Malaysia. Okey, itu penutupnya. Okey, last sekali cikgu ingin membuat kesimpulan apa yang kita huraikan tadi ada pada peta bulatan. Okey, dalam peta bulatan ni, ini tajuk kan? Tajuk cikgu ringkaskan isilah. Kita ada 4 isi tadi kan? Okey, cara-cara menunjukkan kasih dan cinta kepada negara. Okey, pertamanya tadi kan mengibarkan bendera semasa bulan kemerdekaan. Bendera kecil dan besar. Yang kedua, menghargai jasa tokoh negarawan. Kita fokus kepada 8 Perdana Menteri kita. Okey, yang ketiga, saling menghormati antara kaum di Malaysia. Okey, dan yang keempat, isinya belajar dengan tekun. Siapa yang kena belajar dengan tekun? Okey, kamu tanya kamu sendiri. Okey, ni ringkasan daripada karangan yang kita bina tadi. Okey, yang ni karangan lengkap. Macam nilah yang kamu kena tulis dalam buku tulis kamu, buku tulis bahagian A kamu. Dan cikgu harap kamu boleh semak semasa menulis penggunaan huruf besar, huruf kecil cikgu, kesalahan ejaan. Kamu pastikan kamu buat yang dengan betul. Okey, boleh murid? Kamu tulislah tarikh, hari Khamis, berapa hari bulan. Okey, kamu tengok, kamu perhatikan. Okey, perenggan, mana yang jarak, mana yang tidak jarak. Okey, boleh murid? Cikgu harap ianya sangat jelas. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Sehingga kita bertemu di lain waktu. Semoga kamu gembira selalu. Bye-bye.